Sian adik ni. Tidur dik, tidur dik. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we. Ada kanak-kanak ke? Ni yuk. Semua dah keluar. Tak tinggi tak apa. Boleh tak? Tak apa ke? Rumah sejuk ni, rumah sejuk. Sekejap sikit tak apa dah. Nanti dah sekali aku jalan. Dengan anak ni. Boleh? Aha, ayo pegang. Boleh aja juga, boleh? Jom. Wei, ada kes. Di mana? Go, ada kes. Sama mana, Pak? Guys, so untuk mengetahui semua, kita terima kes yang kedua. Banjir juga, dengan cerita ada mangsa dekat dalam tu. So jom kita kongsi ke lokasi yang kedua. Zas ke yo. Zas, let's go. Jalan. Okay guys, kita pergi ke jam menuju apa? Pukul 9. Wah. Dah pukul 9 sekarang. So kita pergi kes kedua, menyelamatkan mangsa yang dibanjiri. So kita ni tambah sih. Apa? Demi negara. Tak, itu lagu. Demi negara yang tercinta, terus ku curahkan penuh setia. Oh. Aku terlupa. So kami bertugas orang tua. Jangan lupa layan video. Baru kedai tu. Naik guys. Naik. Kau tengok ke warung tu. Tengok warung tu. Guys, kita dah sampai ke lokasi kedua. Go. Kalau tak tinggi, kena lopong lah. Bos kerja ni. Aku latihan kan. Tahu. Kita dah dapat ni, sabar lah. Hati-hati ya. Okay. Kita dah berenang orang tu. Jom minta lagi bantuan. Guys, gila lah. Hah? Okay, kami nak keluar orang apa? Rumah. Bang, di mana bang? Bang, apa nak ke mana bang? Mana yuk? Ikut dulu. Weh, dalam weh. Jaga longkang. Oh, ikut. Ni kat tali. Where going? Tengok rumah. Pasal air macam ni. Rumah belah mana? Rumah bang. Tanah saya ada situ. Jauh lagi rumah. Depan ni ke jauh dalam lagi? Dalam lagi. Kena letak tali ni air laju ni bang. Letak air ni laju nampak? Kejap! Lagi satu orang pergi depan tu. Ya, ikat lu. Kita sampai kat telepon tu. Tapi baik. Tu ada longkang tu. Awas sekarang boleh. Pergi depan ni. Jom, kita pergi depan. Longkang. Jaga. Longkang kan ni. Yo, lek. Longkang
Ini kena ikat lah kena pegang kuat-kuat. Ali ni, jalan ikut dinding. Lex, cuba kopi terus di sana. Sudah ingat kah? Dah ikat dah? Kau tengok rumah yang mana yang kata ibu lepas masalah operation tu keadaannya macam mana? Boleh. Go. Yo, kau tengok yo Okay guys, untuk pengetahuan korang, dekat depan tu ada mangsa terperangkap. Go lah. Release. Yo, jap. Jap. Okey nak yo. Okay guys, so aku tak boleh nak teruskan rakaman sebab air terlampau dalam buat masa ni, so aku terpaksa off dulu kamera ni. Doakan kami selamat, okey. Assalamualaikum. Okay guys, alhamdulillah dah ada bot selamat sampai. Bot sampai. Yo. Bot sampai. Tunggu. Boleh bang, jangan terus. Boleh ya? Dia kelak ni. Okay bang. Kat sana ada mangsa. Kat sana bang. Dah tali pun dah. Ni bawah ni. Bawah sampai. Kita cross jalan. Mana dah? Handle Kau pegang kat tali tu. Dah sana dah lepas. Ikut tali Ikut tali ni lah Tadi. Ikut je. Lepas tu ikut yang tu tali depan pula. Jap. Di. Okey tak? Okay guys, go. Allah Akbar. Tolak tu. Tak boleh nak bergerak. Kena lalu tepi. Dia terangkat. Jadi lagi nak pergi tengok yang ujung. Yang ujung sini. Kita pergi nenek tu. Jom. Depan dah kita. Okey. Abang pergi. Sali dulu. Ataupun ikut. Baik, kita pergi tengok nenek. Pergi selamatkan nenek. Tapi kan kita lepas tali ni je lah. Okay, go. Sekejap, pergi belah sini. Yo, ada sini. Apa ini? Sekejap cik Lek, bagi dia pakai. Boleh? Untuk safety sih ya. Ambil barang dia. Yang lelaki tu kejap ah. Kita dahulukan yang ni dulu Air kau boleh cepat ni naik. Yalah. Tak sempat pun sana dah tanah dah. Seorang itu ya. Okey. Okey, seorang di atas. Okey, naik dulu. Tak apa. Sekejap, abang pegang. Pegang. Angkat tu. Pegang. Tak apa. 1, 2. Mana ada seorang ni? Okey. Cici ya. Dia cici. Duduk. Ya, boleh. Yes, good. Seorang ah. Ya, budak. Mari sini. Adik tak ada. Ada sini dulu ya. Ni hantar dekat Kami bawa ke depan diorang Ya. Apa ni abang ajak adik kat depan ni.
Okay, go go. Okey. Go go. Ada lagi tak? Ada. Dia jadi polis. Nah, abang nanti jalan boleh. Boleh tak masalah. Jangan slow bang, boleh. Ambil ni. Okay, go go go. Adik nak dari dulu duduk kat sini. Ya ke? Oh. Itu bahasa yang tenggelam panjang. Oh. Okey sebenarnya. Tenggelam lah, tapi tak adalah macam ni. Dalam lagi eh. Sikit lagi. Yo, senyum sikit yo. Mantap yo. Berkhidmat untuk untuk negara dan untuk rakyat. Benda ni bukan main-main. Ini melibatkan nyawa, harta benda dan sebagainya. So, thank you so much. Adik sini. Belok di sini. Boleh. Masih ya. Boleh tak? Yes. Tak lang, pegang belakang lagi. Sian adik ni. Tidur. Ni adik ni. Ni ayah ni sakit. Ha ni. Where you going? Tengok rumah. Pasal air macam ni. Rumah belah mana? Rumah bang. Tak nak saya dah. Jauh lagi rumah. Depan ni kan jauh dalam lagi. Dalam lagi. Kita kena letak tali ni air laju ni bang. Untuk air ni laju nampak. Ada belakang ni. Ni barang ni. Oh, tengok. Di bawah masuk ni. Okay guys, kami dari pasukan C rilis dengan pasukan B guys. Okay, mantap. Terima Semoga berjaya. kami guys. Semoga berjaya. Subscribe guys. Dia pergi belah sana. Nampak yang perempuan ni. Dah keluar belum? Belum lagi. Tak sampai. Tak sampai lagi ke rumah dia. Tak sampai sini lagi. Tak bagi dia masuk tu stay dulu. Ya. Yang dia orang baru sampai. Okey, dah. Cukup habis ni. Ya. Apa dah? Dia dalam. Tinggal dia lah. Dah settle. Dia yang kali saya. Yang tu kan ni juga. Dia saya nak call dia. Siapa nak pakai? Ada dah? Dah. Mantap. Nak tahu silap ke? Dah. Ada lagi ke? Ada lagi. Mantap lah. Selesai alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Tak maaf hati sikit. Ni banjir yang kedua kami pergi, bantuan daripada Kajang. Yang pertama tadi settle, yang ni kedua pun dah settle alhamdulillah. Mangsa semua selamat. Alhamdulillah semua mangsa selamat kami keluarkan dan tempatkan di tempat yang selamat. So hari ni kami bekerja 8 pagi sampai pukul dah? Sekarang pukul 10.30 guys. So patutnya pukul 8 tadi dah balik. Anggota kru malam ni pun dah datang untuk release. So terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Tak tahu nak cakap macam mana. Alhamdulillah kesian tengok dia orang tadi. Ada yang kereta yang tenggelam, rumah ditenggelami air, banyak barang-barang berharga rosak, ada yang barang tak dapat diselamatkan. Tapi tak apa, yang penting nyawa tu lebih penting. Mereka pun dah selamat dikeluarkan. So biasa guys, teruskan subscribe Celori Momba. InsyaAllah di dalam Celori Momba ni banyak video yang bermanfaat untuk korang semua. Hargailah abang bomba kita, kakak bomba kita. Tak kira lah bomba ke, polis ke, askar ke, TUDN ke, semua apa-apa pekerjaanmu kau hargailah. So kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum. Zas Medan ini.
Ku rasa tak ku sangka aduh, muka semua keletih guys. Ni seorang nyanyi lagu Awi ke lagu Oses ke lagu